Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Negeri Sembilan Bersih, muafakat sejahtera. Membaca adalah asas kepada perkembangan ilmu dan kemajuan sesebuah masyarakat. Sebagai sebuah pemimpin negeri, saya percaya bahawa budaya membaca harus diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Kerana melalui membaca, kita bukan saja memperkaya pengetahuan tetapi membentuk masyarakat yang lebih berilmu dan berdaya saing. Saya menyeru kepada semua masyarakat Malaysia, khususnya Negeri Sembilan, untuk menjadikan budaya membaca sebagai amalan harian. Luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit sehari, kerana dengan setiap halaman yang dibaca, kita membuka pintu kepada dunia yang lebih luas. Sebagai negeri yang sentiasa berusaha memperkasakan pendidikan dan pembangunan negara, saya menyokong sepenuhnya program Jom Baca Bersama untuk 10 minit sehari yang akan berlangsung pada 23 April 2025 bermula jam 11 pagi hingga 11.10 pagi di mana saja anda berada dan menggunakan apa jua bahan bacaan. Marilah kita semua menyertai program ini untuk memupuk semangat membaca dalam diri kita. Waris membaca, Negeri Sembilan membaca, Malaysia membaca.